Aku buang kau. Sabar, injak belakang. Injak belakang sikit. Injak belakang sikit. Jangan ambil terekam. Sabar, aku bagi. Sabar. Ambil yang aku bagi tu. Siap apa ni? Baru dah feeling makan cok udang kat Pilot. Lupa nak makan. Tu ambil plastik tu Sat, saya topak. Ya Sat, aku topak. Aku topak. Tepi. Hang tepi. Sabar. Duduk. Hang sabar. Benda orang bagi, dia tak bagi. Sabar. Dia tak dengar cakap ni. Jangan marah. Hang bagi makan lah. Tapi cakap terima kasih. Hang kenyang lah. Tuan nampak tak bagi makan tau? Sekarang pun anjing dia. Sekejap lah duduk udang kan? Dah. Tak usah duduk jilat tak kotak tu. Aku nak duduk. Sabar. Jangan duduk jilat pasal-pasal. Aku buang kau. Sabar. Jangan duduk main tak kotak tu. Sabar. Nampak lagi tak? Berebut. Jangan gaduh. Orang sikit. Benda kongsi. Benda tak cukup. Benda tak banyak. Kongsi orang sikit. Nampak tu adik-beradik. Nampak adik-beradik kan? Abang makan sikit, adik makan sikit. Jangan duk pulun seorang. Jangan kalut. Bagi adik. Adik tak makan lama dah. Duk makan dari tadi. Biar adik pula. Tepi. Aku makan sikit je ni. Duk bagi kat ampor je ni. Dah. Ampor pergi meja jom. Habis dah. Habis dah. Dah. Ni. Sudah. Habis dah. Oi, nak sepoh nak gigi tu. Sudah. Habis dah. Habis dah. Sini lah. Nak kejap. Kita baru ingat dah relax. Ada peneman. Duduk. Dah tidur sebelah aku. Ni bukan kucing ni, anjing. Ham dah sepoh tidur dengan anjing. Tak apa binatang. Makhluk Allah juga. Kita kena layan baik-baik. Ni kalau aku ambil bawa balik. Takkan nak belanjing kau. Kami macam rancok kau. Bagus dengan cakap. Walaupun berebut makanan kan. So pesanan dia, lepas makan, bagi makan anjing ke, bagi makan kucing ke, hampa yang makan sendiri ke, kalau duduk terpilut macam ni kan. Ni macam ni pilut. Makanan yang hampa makan tu kutip. Buanglah tu sampah, okey? Lepas tu kalau ada sikit-sikit macam ni ke apa, ambil kutip je. Kutip, bola plastik apa, pergi buanglah tu sampah. Okey? Jangan buang sampah merata. Urus sisa anda.